Zaid kata, ada nampak itu bukit Uhud, sikit punya besar punya bukit, nampak itu bukit Uhud. Abu Bakar dengan Umar kata, nampak bukit memang besar, nampak. Zaid kata, kalau hampa dua orang suruh aku angkat bukit tu, pergi ubah letak kat tempat lain, itu lebih aku sanggup daripada nak bukukan Al-Quran, satu benda yang Nabi tak pernah buat. Baik. Pertama sekali, kita semua tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunkan berperingkat-peringkat. Bukan turun seketui satu buku tu, tapi turun berperingkat-peringkat. Turun sedikit 3-4 ayat, nanti ada satu peristiwa, turun lagi 3-4 ayat. Nabi berlaku sesuatu dalam hidup Nabi, turun lagi 3-4 ayat. Nabi sedih, turun ayat bagi tenang Nabi. Nabi marah, turun ayat bagi Nabi reda. Nabi seronok dan sebahagiannya. Jadi Al-Quran ni turun berperingkat-peringkat. Yang tu kita semua tahu. Tapi yang ramai di antara kita tak tahu, Al-Quran asalnya dia turun bukan dengan satu cara baca sahaja. Dia tak turun macam tu. Tetapi Al-Quran masa dia turun mula-mula, ataupun masa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran, dia ada 7 macam cara baca. Bukan 7 naskah Al-Quran, tetapi ada sebahagian ayat boleh dibaca dengan cara yang berbeza. Bila digabungkan semua, dia ada 7 cara baca. Allah turunkan dengan 7 cara. Untuk meraihkan kaum-kaum Arab yang berbeza-beza. Macam kita lah. Kita nak bagi nasihat dekat orang, kita nak kata, sila berkelakuan baik. Zaman tu belum ada bahasa yang standardized. Belum ada bahasa yang macam bahasa Melayu baku ni. Orang Kedah dia ada bahasa Kedah, orang Penang dia ada bahasa Penang, orang Kelantan Terengganu ada bahasa dia, orang Sabah Sarawak ada bahasa dia. Orang tak tahu mana satu bahasa yang dianggap bahasa bahasa rasmi. Arab pun macam tu juga zaman tu. Jadi bila kita nak kata sila berkelakuan baik, dekat Penang kita kata macam mana? Kita kata hang buat perangai elok-elok kita kata hang buat perangai elok-elok. Di tempat lain cara cakap dia lain. Sila beratur untuk menaiki bas. Kita kat Penang, kita kata beratur sebelum naik bas. Kan? Kat depan tu, menaiki tak ada. Dalam kamus Penang tak ada menaiki. Ni semua panjang. Kita kata beratur sebelum naik bas. Di tempat lain orang kata sila beratur sebelum menaiki bas. Ada di tempat lain, dia tak boleh sebut bas. Lidah dia keras, dia kena kata bah. Dia bah ya, tak Kelantan ke mana ke, tak apalah. Yang penting asalnya bila Al-Quran turun meraihkan bangsa-bangsa Arab yang berbeza. Ada 7 bahasa. Kadang-kadang satu ayat di dalamnya ada perkataan yang berbeza. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Mai seorang sahabat lain pula, Nabi baca, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatasabbatu. Jadi fatabayyanu, ini fatasabbatu. Maksudnya sama. Tetapi dia turun dengan beberapa sebutan yang berbeza. Baik. Bahkan di zaman Nabi SAW, pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia duduk di belakang satu orang sahabat yang sedang solat. Sahabat tu baca Al-Quran, Umar tak puas hati. Umar kata, bukan macam ni Nabi ajak aku baca Al-Quran. Hang baca ni cara tak betul. Yang ni lain. Umar sabar juga, dia tunggu sampai dia tu habis semayang. Habis semayang, Umar tarik baju dia, ikut aku jumpa Nabi. Kita kenapa betul hang punya bacaan? Tak berapa betul. Umar datang dengan satu orang sahabat. Mereka berdua pergi jumpa Nabi SAW. Umar kata, ya Rasulullah, kawan ni baca Quran tak betul. Kenapa betul dia punya bacaan? Ini bukan isu kecil, isu besar. Mana boleh dalam solat baca salah. Salah baca dalam solat. Lalu Nabi SAW kata kat kawan tu, hang baca. Dia pun baca. Bila dia baca, Nabi SAW kata, begitulah Al-Quran diturunkan. Nabi kata kat Umar pula, hang punya turn baca.
dia pun baca. Apabila dia baca, habis dia baca, Nabi kata begitulah Al-Quran diturunkan. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 bahasa ataupun 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah yang mana kamu suka, yang mana senang kamu nak baca, kamu baca. So itu di zaman Nabi. Semua orang baca. Sahabat ni dengar dengan Nabi satu macam, sahabat yang lagi satu dengar dengan Nabi macam lain, mereka pun baca. Sebenarnya isu dia sama macam kita. Sebab sebutan orang tak sama. Ada perkataan yang orang tak boleh sebut. S-U-K-A. Kita baca suka. Ada orang dia S-U-K-A. Jadi suka. Tak boleh ubah. Eja sama. Sebut lain. Arab juga jadi isu yang sama. Ada perkataan yang dia pun tak boleh nak sebut. So, bila Al-Quran turun, Nabi ra'ikan semua bangsa Arab. Quraisy baca cara Quraisy, Huzail baca cara Huzail, Bani Tamim baca cara Bani Tamim. Begitulah kiranya, semua orang baca. Bila turun, Nabi SAW akan bacakan dekat sebahagian sahabat ni hafal. Nabi panggil sebahagian orang tulis Al-Quran, mereka ni tulis Al-Quran. Begitulah sampai Nabi SAW wafat. Baik, itu part first sekali, sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Al-Quran begitulah. Ada ditulis di lembaran-lembaran kertas yang disimpan oleh sebahagian orang. Ada orang yang hafal setengah Al-Quran, ada orang yang hafal banyak, ada orang yang hafal surah pendek-pendek macam kita. Macam-macam cara. Sampailah para sahabat, mereka pergi perang. Banyak perang ketika tu, lawan dengan orang murtad, lawan dengan pembukaan kota-kota Islam dan sebagainya. Dalam perang Yamamah, salah satunya, ramai orang hafal Quran mati dibunuh. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia dapat satu cetusan idea. Kata Sayyidina Umar, dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Sayyidina Abu Bakar khalifah. Sayyidina Umar kata, wahai khalifah, kita tak boleh biarkan orang macam ni Al-Quran tanpa dibukukan. Sebab setiap kali pergi perang, ramai orang mati. Kalau kita biarkan keadaan ni, akhirnya Al-Quran akan hilang. Zaman ni mungkin okey, ramai orang hafal Al-Quran, ingatan orang bagus. Zaman akan datang nanti macam mana? Kalau Al-Quran tidak dibukukan, siapa nak simpan Al-Quran? Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata, dia kata, tak boleh. Yang ni benda tak boleh buat. Pasal apa tak boleh buat? Pasal apa? Pasal Nabi tak buat. Yang aku tahu zaman Nabi ada orang hafal, ada orang tulis buku masing-masing, itu sahaja. Satu buku yang dikompil, ada ayat first surah Al-Fatihah sampai last surah An-Nas, yang standardized version of Al-Quran, yang tu aku tak tahu. Nabi tak suruh buat macam tu. Tak boleh buat. Sayyidina Umar pujuk lagi. Dia pujuk, dia kata, bukan masalah Nabi buat ataupun Nabi tak buat. Ada benda penting di sini yang kita mesti jaga, iaitu jaga Al-Quran daripada hilang. Maka dia pujuk, dia pun bagi alasan yang bermacam-macam. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun setuju. Dia setuju dengan pandangan Sayyidina Umar, okey, kita kena bukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka mereka berdua pun pergi jumpa dengan siapa yang nak jadi ketua lajnah himpun Al-Quran. Mereka cari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sebab Zaid hujung sekali sebelum Nabi wafat, dia hadir dan dia tahu susunan yang final. Surah mana depan, surah mana belakang, ayat mana dalam surah mana. Dia tahu dan dia hafal Al-Quran. Dia tulis dan dia hafal. Maka Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, dua-dua orang pergi jumpa dengan Zaid bin Thabit. Boleh tak tolong satu kerja? Hang ada satu jawatan sekarang, hang punya kerja, ambil Al-Quran, letak dalam satu naskhah, kita simpan. Kalau jadi apa-apa, kita ada simpanan ni pada bila-bila masa. Apa jawab Zaid? Zaid kata, ada nampak itu bukit Uhud, sikit punya besar punya bukit, nampak itu bukit Uhud. Abu Bakar dengan Umar kata, nampak bukit memang besar, nampak.
Zaid kata, kalau hangpa 2 orang suruh aku angkat bukit tu, pergi ubah letak kat tempat lain, itu lebih aku sanggup daripada nak bukukan Al-Quran, satu benda yang Nabi tak pernah buat. Zaid kata, aku tak mau buat. Para sahabat ketika tu nak ikut apa yang Nabi suruh. Nabi tinggalkan Al-Quran dalam hati sebahagian orang dan juga dalam sebahagian kertas yang berbeza-beza. Yang tu okey. Tapi sekarang kita nak simpan, letak dalam satu buku yang rasmi, itu Nabi tak buat. Mana boleh buat? Maka mereka pujuk Zaid. Mereka kata, macam-macam lah alasan. Zaman Nabi, Al-Quran sedang turun. Kalau kita buat buku siap-siap. Sekali tiba-tiba Nabi kata, ayat ni letak tengah-tengah antara ayat yang depan dengan ayat yang belakang. Nak buat macam mana? Ayat ni Nabi kata, masukkan dalam surah ni. Susah. Sebab tu lah orang susun. Ikut susunan masing-masing. Sekarang Nabi dah wafat. Al-Quran dah sempurna. Tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Saya nak pegang Quran senang sikit. Sebab kita tengah cerita pasal Al-Quran ni. Kan? So Al-Quran dah lengkap. Apabila dia dah lengkap, bolehlah kita nak buat buku. Tak ada siapa boleh kata buat masuk ayat ni kat sini, tukar pergi ke sana. Maka pujuk punya pujuk. Akhirnya Zaid pun setuju. Okey, aku setuju. Apa mereka buat? Zaid bin Thabit, dia tunggu di pintu masjid. Dia ada hafazan dia. Dia ada tulisan dia. Setiap yang dia hafal tu disimpan dekat dia. Semua orang datang bawakan ayat Al-Quran yang dia hafal dan dia tulis. Satu orang datang bacakan ayat. Satu orang lagi pula datang kata, betul, aku pernah dengar ayat yang sama Nabi baca. Satu orang datang bawa tulisan. Tengok, ni 2 orang baca sama macam yang aku tulis daripada Nabi. Zaid kata, aku pun hafal benda yang sama. Aku pun tulis benda yang sama. Masuk dalam Al-Quran. Masuk dalam naskah. Kalau mai satu orang, aku ada hafal satu ayat. Dia baca punya baca. Orang lain kata, kami tak pernah dengar pun. Hang seorang yang hafal. Masuk tak masuk? Tak masuk. Maksudnya, sama ada hafazan dia silap, ataupun Nabi kata kat dia benda lain, dia ingat Al-Quran, banyak kemungkinan lain. Kalau tulis, baca satu ayat, tiba-tiba seorang hafal, ada satu tambah perkataan di tengah-tengah. Orang lain tak tahu, terkeluar. So, jadi yang dikumpul dalam mushaf zaman Abu Bakar, mestilah benda yang Zaid hafal. Benda yang Zaid tulis. Benda yang ada 2 orang lain hafal. Dan ada orang lain tulis. Baru masuk dalam ni. Kalau mai cukup syarat dah. Ada orang hafal, ada orang tulis, Zaid pun hafal, Zaid pun tulis. Tiba-tiba datang satu orang sahabat kata, ni bukan ayat Al-Quran ni. Masuk ke tak? Masuk. Majority rule. Macam demokrasi juga lah. Majority. Kalau ramai kata masuk, masuk. Tu yang jadi dengan Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Time nak kumpul tu, Abdullah bin Mas'ud kata, 2 ni bukan Al-Quran. 2 ni ruqyah. Qul a'udhu birabbil falaq dengan Qul a'udhu birabbin nas ni kami baca buat ruqyah sahaja. Tapi sahabat lain kata, tak, ini memang Al-Quran. Kami tulis, Nabi baca. Nabi baca dalam solat dan sebagainya. Akhirnya masuk juga. So, sebelum kita sambung, kalau tuan-tuan belajar kelas fardu ain ke apa kan, orang kata Al-Quran adalah kitabullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir tu maksud dia mustahil berlaku penipuan, penambahan, pengurangan. Yang tu Al-Quran. Mutawatir di peringkat awal tu maksud dia apa? Bukan sahaja Zaid hafal, ada orang lain juga hafal. Bukan sahaja hafal, ada ditulis di dalam mushaf. Itu yang jadi mutawatir. Sebelum kita sambung, saya ada satu soalan. Bismillah kat depan Al-Fatihah. Itu kira ayat ke bukan? Bismillah di depan surah Al-Fatihah. Ayat Al-Quran ke bukan?
Imam Malik kata bukan ayat. Imam Syafi'i kata satu daripada Al-Quran. Jadi jawapan hebat. Tanya senang, jawapannya hang nak mazhab mana? Macam tu lah kira. Baik, ayat kata ayat. Imam Malik kata bukan ayat. Imam Syafi'i kata ayat. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki, of course dia mazhab Maliki, Ibnu Arabi yang tulis kitab Ahkamul Quran, memandangkan dia mazhab Maliki, dia kata bukan ayat lah. Tapi salah satu dalil dia bagus. Dia kata setelah kita sepakat bahawa Al-Quran ini mestilah diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir, maksudnya tak ada khilaf dah. Bismillah di depan setiap ayat ada khilaf. Di mana Imam Syafi'i kata ayat, Imam Malik kata bukan ayat. Maka kerana itu Bismillah bukan mutawatir. Bismillah di depan Al-Fatihah ni. Dengan itu dia kata mazhab Maliki paling kuat. Apabila berlaku perbezaan pandangan, dia bukan ayat. Ala kulli hal, saya tak mau masuk bab tu. Mutawatir yang saya nak cerita ni maksud mutawatir. Baik. Itu berlaku di zaman Abu Bakar. Jadi Zaid bin Thabit dia susun Al-Quran, tulis Al-Quran, ditulis dan disimpan berterusan begitu sampailah akhirnya ada satu mushaf yang telah lengkap disimpan di rumah Abu Bakar. Orang ramai macam biasa. Siapa yang hafal, bacalah apa yang dia hafal. Siapa yang tulis, bacalah apa yang dia tulis. Mushaf disimpan.